Assalamualaikum cikgu. Baik, sebelum awak semua duduk, kita tengok sampah dulu, bawah meja, bawah kursi. Tengok sampah dia ke tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada, bawah meja dulu. Dalam beg. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya awak semua dulu. Tadi ni kan nampak mendung kan? Mendung ke mana hari ni? Mendung. Angin kuat. Dekat Selangor mendung, Perak panas. Oh, patutlah awak cikgu mendung tadi. Okey, awak datang ke sekolah hari ni naik apa? Motor. Tangan tak? Kereta. Bapak. Jalan kaki. Jalan kaki mana? Saya jalan kaki je. Jalan kaki, rumah dekat kan? Nadin, awak datang dengan kawan? Dengan kawan? Tumpang orang lah? Tumpang kereta? Saya datang dengan cikgu. Ke cikgu? Ada datang kereta, ada datang motor. Ke cikgu ada? Ada cikgu kan? Cikgu kan? Tak tahu. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ni, cikgu nak bercerita, boleh tak? Boleh? Tadi ada cikgu Sita tak? Ni cerita yang lain lah daripada cerita tadi. Jamilah juga kot. Cikgu Syahir bercerita juga tadi. Cikgu Syahir. Cikgu Syahir. Okey, baik. Jadi cikgu nak cerita tentang kisah si Jamilah. si kancil. Kita pasal cerita si kancil. Tapi sambil-sambil cikgu bercerita, kita juga akan buat satu game lah, aktiviti. Okey, aktiviti dia awak kena tangkap jari kawan awak. Kata awak 6 orang, jadi 6 orang semua depan orang. Depan cikgu. Kita tengok cikgu, awak boleh buat macam ni. Ini jari tangan kawan awak. Dari sendiri tadi. Ni contoh ni awak punya jari kanan. Lepas tu ni tangan kiri kawan awak. Awak sepatutnya kena buat bulatan. Awak bulatan awak pandang belakang. Dan di pandang belakang. Di pandang belakang. Ayat tu orang. Dua orang boleh, 3 orang boleh, 6 orang pun boleh. Tiga ni nak start hari. Okey, semua ready kan? Okey. Bila awak perlu tutup tangan awak, bila perlu awak tangkap jari kawan awak, bila dia sebut satu keyword. Contohnya cikgu sebut saya, awak pun tangkap. Jari kawan awak perlu jari. Contoh saya. Contoh ayat dia, pada suatu hari saya makan. Saya tangkap. Faham kan? Faham kan? Okey, kita terus ke cerita kita. Okey, next. Tak faham? Bila orang kata saya tangkap. Belum lagi. Okey, dan kita ni adalah kisah si kancil. Okey, keyword dia adalah pura-pura Kancil. keyword dia adalah tupai. Kisah si kancil tapi keyword dia tupai. Okey, dengar eh. Okey, cerita dia pada zaman dahulu ada seekor
jumpa tumpai. Ada seekor tumpai yang akan pergi menghantar hadiah kepada sang harimau. Tumpai itu sambung kita dia. Tumpai tadi. Tumpai itu belum. Tumpai itu bersama si kancing. Si kancing bertanya kepada tumpai. Bagaimana kita hendak menghantar hadiah ini? Si kancing menjawab, hantarlah menggunakan motosikal saya. Mereka pun pergi bersama membawa hadiah tersebut. Apabila sampai di persimpangan, tiba-tiba raja harimau itu telah tiba di persimpangan juga. Jadi si kancing pun berilah kepada si raja itu hadiah dia. Habis ada dapat hadiah. Awal lagi. Okey, berdasarkan kita tadi, apa yang awak faham? Macam mana? Apa yang awak faham berdasarkan kita tadi? Cara nak tangkap tumpai. Cara nak tangkap tumpai. Okey, hadiah. Okey, dalam cerita tadi, bagaimanakah si tumpai itu dia hantar hadiah tadi? Dia naik apa? Motor. Dia naik motor. Lagi, kat persimpangan tu ada apa? Ada jalan. Okey. Berdasarkan kita tumpai atau si kancing tadi, dia adalah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu pengangkutan di Malaysia. Bagaimana kita nak hantar hadiah kepada si harimau? Si kancing tadi lah. Okey, jadi objektif kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 8 lebuhan utama di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti 2 daripada 3 landasan kereta api, landasan utama kereta api di Malaysia. Yang ketiga, mengenal pasti 3 sekurang-kurangnya 3 daripada 6 lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Yang keempat, mengenal pasti 4 daripada 8 pelabuhan utama di Malaysia. Dan kelima adalah menyatakan sekurang-kurangnya 2 pengangkutan awam. Jadi pada hari ini kita akan belajar 3 subtopik lah, iaitu pertama pengangkutan darat, iaitu jalan raya dan landasan kereta api. Yang kedua adalah tempat lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan. Dan ketiga adalah pengangkutan awam. Okey, baik. Okey, boleh buka teks buku surat 75. Okey. Seterusnya, apa itu pengangkutan? Pengangkutan merupakan proses pemindahan manusia, haiwan, barangan ke satu tempat menggunakan alat atau sistem tertentu. Jadi pengangkutan ni dia boleh pindah macam-macam lah. Dengar. Cikgu tak tekan rotan, dia buat tak tahu tak? Kalau kena. Tangkap tumpai. Okey, pengangkutan itu merupakan proses pemindahan manusia, barang, Tumpai. haiwan ke satu tempat melalui ataupun menggunakan alat lagi Kenderaan. alat kenderaan ataupun sistem. Faham eh? Okey, terdapat 3 jenis pengangkutan, iaitu pengangkutan darat, udara dan air. Setiap daripada jenis pengangkutan ini ada perbezaan tertentu lah.
yang digunakan mengikut situasi ataupun mengikut bentuk muka bumi. Okey, seterusnya. Okey. Jaringan jalan raya di Malaysia. Tahu apa? Rawang bypass. Oh, Rawang bypass. Dengan siapa tu? Dengan siapa tu? Siapa ni? Dengan apa? Cikgu ke tu? Cikgu lah ni. Awak dah sampai sana? Belum. Nanti ajak lagi. Okey, lebuh raya terpanjang di Malaysia adalah lebuh raya Utara Selatan. Okey, dia menghubungkan antara Bukit Kayu Hitam dengan Johor Bahru. Merupakan lebuh raya terpanjang lah di Semenanjung. Okey, seterusnya kita ada lebuh raya Persekutuan. Itu lebuh raya yang tertua lah ataupun yang paling awal dibina dan juga yang paling sibuk yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita tengok di manakah lebuh raya ini. Okey, lebuh raya ni mana tadi? Lebuh raya Selatan. Kat sini orang tengok Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam ada di negeri mana? Kenapa boleh? Okey, Bukit Kayu Hitam akan lalu ke Batavia, lalu ke Kuala Lumpur, lepas tu terus ke Johor Bahru. Ini adalah lebuh raya yang panjang lah di Semenanjung Malaysia. Okey. Faham kan nampak kan? Jelas kan? Dia cikgu lukis malam kan? Cikgu lukis malam kan? Tapi yang betul ni cikgu cari juga lukis jalan tu. Okey, seterusnya lebuh raya Persekutuan. Kat mana? Mana? Nampak? Ni Kuala Lumpur dengan Kuala Lumpur. Okey, jadi dua ni adalah tempat lah yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Kelang. Kelang adalah lebuh raya Persekutuan. Okey, seterusnya lebuh raya yang ketiga. Cikgu ada orang tak? Cikgu. Jessica. Okey, seterusnya. Okey, lebuh raya Kuala Lumpur Karak iaitu lalur utama ke pantai timur Semenanjung Malaysia. Yang ketiga, yang keempat adalah lebuh raya pantai timur LPT. Ini Kuala Lumpur Karak. Yang ketiga, yang keempat adalah lebuh raya pantai timur ataupun LPT. Yang kelima adalah lebuh raya Timur Barat yang menghubungkan kawasan timur dengan kawasan pantai timur dengan pantai barat Malaysia lah. Okey, seterusnya yang keenam adalah lebuh raya Kuala Kerai, Kuala Nusa dan Kuala Lumpur. Ada tak yang Kuala Lumpur kat sini? Ada. Awak pernah lebuh raya ni? Pernah? Puas tak? Dan juga bawa skater? Tak ada. Bagus. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah benda. Okey, yang ketiga tadi lebuh raya Kuala Lumpur Karak di sini. Kuala Lumpur ke Karak. Okey, seterusnya adalah lebuh raya Pantai Timur. Mana lebuh raya Pantai Timur? Tu dekat Sini. Nombor 4 ni. Kuala Terengganu ke Karak ke Karak. Okey, seterusnya Pantai Timur, seterusnya lebuh raya Timur Barat. Mana Timur Barat? tu Laluan JD ke JD. Okey. Lebuh raya Kuala Kerai Kuala Musang nombor 6 ini. Yang menghubungkan antara Kuala Kerai dengan Kuala Lumpur. Okey, seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah lebuh raya Tun Razak. Merupakan lagi pembakaran buah bandar, terutamanya dalam mengangkut hasil kelapa sawit, getah dan kayu malam. Okay, yang ke-8 yang terakhir adalah lebuh raya Pan Borneo. Lebuh raya Pan Borneo ini merupakan lebuh raya yang paling panjang di Malaysia. Dia menghubungkan kawasan Sarawak, pantai barat Sarawak hingga ke pantai timur di Sabah. Okey ni. Di Teluk Balangon di Sarawak hingga ke Serudong di Sabah. Paling panjang. Okey, seterusnya kita tengok di manakah lebuh raya tersebut. Okey, untuk rantak kita ada nama video yang ini menghubungkan Gambang dengan Segapan. Dan lebuh raya Pan Borneo dari Sarawak hingga ke Sabah.
Okey. Macam mana kita nak ingat ni? Kita terus. Okey, macam mana kita nak ingat? Ingat dia mudah saja. Itu baca. Itu Mati okey, baca. Dia punya susun kata dia. Ingat? Okey. Untuk pergi Kuala Lumpur, pasti tiba ke Kuala Lumpur Kupang. Ingat? Okey, seterusnya. Seterusnya ni merupakan landasan kereta api satu lagi. Okey. Di samping jalan raya, kita juga menggunakan landasan kereta api yang digunakan untuk mengangkut manusia, haiwan dan barangan lah. Itu ada 3. Yang pertama adalah padang besar, laluan padang besar ke Johor Bahru. Yang kedua adalah laluan tempat ke Kemas. Yang ketiga adalah laluan Tanjung Aru ke Teluk. Ini adalah di Sabah lah. Satu-satunya laluan kereta api di Sabah, di Borneo. Okey, baik, seterusnya. Ini adalah bentuknya laluan kereta api. Nampak? Faham? Okey, terus. Okey, jom kita main quiz. Nak main quiz tak? Gas. Okey. Kita akan buat nampak kumpulan. Ini adalah quiz. Jadi awak perlu hanya angkat kad sahaja. Sama ada A, B, C atau D. Okey, awak 4 orang. Satu kumpulan. Satu kumpulan. Okey, awak satu. Sini satu. Dan sini satu. Okey, kita akan buat 5 soalan sahaja. Okey, soalan pertama. Ada. Saya dulu ni. Okey. Kita akan buat kumpulan ni. Ada kumpulan A, kumpulan 1 lah. Kumpulan 2, 3, 4. Okey, sana kumpulan 1. Jawapan dia A. Kumpulan 2 C. Kumpulan 3 C. Semua C. Ya. Tengok jawapan dia. Cicak. Okey, seterusnya Lubang raya yang menghubungkan utara ke selatan sebenarnya B, cikgu. ialah Terus satu B. Bocor. dua tiga B mana? Semua B kan? Okey, kita tengok. Okey, dah lagi ke? Last kan? Semua dah bijak kan? Bijak asal lah. Okey. Sebenarnya adalah lubang raya yang dibina untuk menghubungkan kawasan Pen Borneo. D. Faham dan dengar. Okey, jawapan dia adalah okey, betul. Okey, memandangkan semua dah dapat semua jawapan yang betul, kita akan terus ke topik ataupun objektif ke subtopik yang seterusnya, iaitu lapangan terbang antarabangsa dengan pelabuhan utama di Malaysia. Okey, terus. Okey, apa itu lapangan terbang antarabangsa? Itu merupakan kawasan atau tempat yang digunakan untuk pesawat terbang, sama ada untuk berlepas atau mendarat
Dia macam tempat lah, tempat yang luas untuk menghubungkan satu kawasan antara pelabuhan atau apa, antara lapangan terbang A ataupun juga lapangan terbang lain lah, contohnya. Okay, fungsi dia untuk ni pusat kekitaan pelancong ataupun pengguna lah. Yang kedua adalah pusat kegiatan ekonomi, yang ketiga adalah kawalan keselamatan negara. Okay, seterusnya. Okay, di Malaysia kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Jadi kawasan-kawasan ini merupakan tempat-tempat ini merupakan tempat yang ramai lah. Paling ramai berbanding dengan lapangan terbang domestik. Okay, seterusnya. Okay, macam mana nak ingat? Mudah saja. Iaitu langkah kucing kata. Okay, baca begini. Ini lapangan terbang antarabangsa lah. Awak baca ni je. Pelabuhan ni merupakan kawasan yang menjadi tempat lah untuk mengumpulkan barangan daripada kapal-kapal laut. Okay, ini adalah fungsi dia. Antara fungsi yang terpenting adalah menjadi pusat logistik lah untuk kita ekspor atau import barangan. Okey, terus. Kita ada 8 pelabuhan di Malaysia. Macam mana nak ingat? Okey, seterusnya. Ada suku kata P telang, lepas pelabuhan okey, baca. Cikgu Jessica sambung Terima kasih doktor. Okey, terus kita ada aktiviti. Okey, aktiviti yang kedua adalah peta pengangkutan Malaysia. Okey, aktiviti ini mudah saja. Awak ambil kita punya tapak ataupun peta Malaysia lah, dan satu set lapangan terbang dan pelabuhan. Jadi apa awak buat ni dan tunjukkan saya lah, saya faham sama ada jawapan tu ataupun tempat yang awak tanda tu betul ataupun salah. Jadi waktu tu belum dia datang ke depan untuk ambil bahan aktiviti. Syahid, kelas apa? Lagi kelas apa? Baik. Kita boleh labelkan ataupun tunjuk tanda ataupun simbol lapangan terbang ataupun pelabuhan lah. Dengan pastikan kawasan tu betul kalau tak ingat boleh tengok ataupun boleh main balik sebenarnya tadi. Okey, orang lain boleh tanda nama dia pelabuhan mana? Pelabuhan Telang ke contoh dia, ataupun lapangan terbang JIA ke. Bagus semua fokus Baik yakin. Yang penting kena yakin.
Dah siap? Kumpulan 4 dah siap eh? Tu padahal dah tutup ni. Kami dah siap. Yang dah siap yang hantar depan eh? Siap Cikgu dah dah tu. siap boleh hantar depan. Okey, wakil kita hantar depan. Adin. Cikgu nak tengok. Adin. Tangan cikgu ni ada Satu ni pula. dia banyak buat. Okey, ni kumpulan 3. Okey. Okey, berdasarkan yang awak label ni, betul semua? Betul semua kumpulan 3. Okey, terus tekan kumpulan 4. Okey, kumpulan 4. Okey, cikgu nak nilai boleh? Tengok. Dah siap? Okey, sana dulu. Okey, cikgu tengok. Allah. Okey, baik semua betul? Satu. Okey, kumpulan 2 belum? Okey, siap. Kumpulan 2. Okey, bagus ada level. Semua betul. Dan kumpulan akhir sekali 4. Okey, bagus. Kemas. Okey, kumpulan 4 pun sama betul. Maknanya awak dah dapat menguasai lokasi-lokasi untuk melakukan terbang dan pelabuhan utama di Malaysia. Okey, bahan aktiviti tu awak simpan dulu. Sekejap lagi cikgu akan kutip balik. Okey, fokus. Untuk okey, seterusnya kita ada satu lagi topik iaitu pengangkutan awam. Okey, pengangkutan awam ini merupakan perkhidmatan yang disediakan untuk orang ramai. Biasanya dengan bayaran yang murah dan membantu orang ramai bergerak tanpa perlu memiliki kenderaan sendiri. Jadi kalau contoh awak nak pergi ke mana-mana tempat, awak boleh dia naik mana-mana pengangkutan awam. Okey, pengangkutan awam ni merangkumi darat, udara, air. Darat ada 2 iaitu jalan raya dan dasar. Okey, yang kedua adalah udara. Okey, ini adalah jalan raya tadi, taksi. Ini adalah pengangkutan awam yang biasa lah. Okey, seterusnya kita ada landasan. Landasan ni merangkumi LRT, MRT, BTS. Dan yang terbaru adalah TCRL yang menghubungkan pantai barat dengan pantai timur. Seterusnya kita ada air. Air ni ferry. Ferry ni kapal besar lah, yang menghubungkan darat dengan pulau. Bot yang kecil, lagi cepat lah. Okey, seterusnya udara. Udara ni hanya kapal terbang sahajalah yang ada di Malaysia. Kita tak guna balon udara. Okey, last sekali seterusnya Udara. kita ada game lagi. Tapi game ni cikgu nak awak tulis. Lepas tu cikgu bagi terus kan? Boleh cikgu. Okey ni, di soalan nanti awak bincang, jawab dan hantar kepada cikgu nanti. Sebab tu adalah soalan untuk bincang ramai-ramai. Okey cikgu. Okey, faham eh? Faham. Okey, seterusnya bagi mengukuhkan ataupun menguatkan kefahaman awak, cikgu akan bagi ni lah, bagi soalan tujuan. Jadi awak boleh buat kat rumah. Pastikan setiap jawapan awak buat ataupun jawab dengan betul lah. Baik cikgu. Kalau tak ingat tanya siapa? Cikgu. Cikgu. Kalau tak saya nanti boleh. Dia pandai. Okey, ni nanti ketua kelas akan bahagi ya. Okey cikgu. Okey, sebelum kita tamat saya nak awak bagi apa ni? Ulang balik apa yang kita dapat pada hari ini. Okey, dia boleh bagi kita punya ni refleksi. Udara lah. Okey, bagus. Okey, perempuan seorang ada ke? Okey, Badin, apa yang awak belajar hari ini? Belajar Tentang pelabuhan lah. Dengan terbang. Okey, bagus semua tahu, semua ingat. Okey, jadi kenapa kita perlu belajar tentang astronomi?
Kita belajar tentang pengangkutan awam ataupun pengangkutan dalam perjalanan air adalah untuk kita menganalisis ataupun mengetahuilah jalan mana ataupun tegak mana yang sesuai untuk kita bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan supaya lebih berjimat masa dan kos. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu.